Weh, Syida! Lama tak jumpa lah, jumpa kat sekolah lu Terima kasih dah datang potluck aku. Aku saja je ajak korang kat grup. Baik saya tak kau. Gempak. Gempak kan? Mana budak-budak lain tak datang ke? Tak, jangan lambat kot. Kau datang seorang ke ni? Aku suruh boyfriend aku hantar tadi. Kau suruh? Weh, dah ada boyfriend. Gempak, kau. Weh, duduk lu. Bawa apa datang ni? Aku ada bawa buah ni. Weh, gempak, kau. Weh, bawa buah Kau tak ada apa-apa? Tak ada air ke apa? Takkan kau sediakan tikar ni je? Tahu aku macam mana sekarang. Aku mampu ni je lah. Habis sekolah lu aku tak buat apa sangat. Aduh. Tapi tak apa. Aku ada benda gempak nak bertunjukkan kau. Nak tengok? Benda gempak je. Benda apa? Sepanjang aku habis sekolah, aku belajar buat magic tau. Magic apa pula? Ya, aku tunjukkan kau. Tengok ni buah kau ni, aku akan tukar jadi benda lain. Kan? Ya, kau tengok. Jangan banyak. Kita tutup lu. 1, 2, 3 Kau kira 1, 2, 3. Okey, standby. Okey, kira. 1, 2, 3. Wah. Baik tu. Gempak tak gempak nampak? Dah tukar jadi benda lain kan? Nampak? Gempak kan? Kan? Tapi ni bukan buff garden ke? Yelah memang buff garden. Kau tahu tak? Aku guna duit simpanan aku last yang aku kerja tahun lepas tu. Aku beli benda ni lah. Dia orang cakap sekarang benda ni tengah limited edition. Kau beli satu set ni dapat 4. Kau beli satu set kau boleh dapat satu splashy ni. Kau tahu tak? Orang kata HQ cakap hari tu. Kata dah nak habis stok lah. Dah limited dah benda ni. Kalau kau kumpul ni, kau beli ni. Lepas tu kau kumpul benda ni. Ambil gambar. Kau ambil gambar ni. Lepas tu kau tag kat social media Buff Garden. Berpeluang memenangi handbag tau. Gempak tak gempak? Gempak. Kau tak panas ke? Panas memang panas. Kau pakai towel atas kepala kau tu kenapa? Aku ni kan dah tak ada rumah sekarang. Memang aku mana-mana. Kau panas kan? Jom ikut aku. Ikut gimana pula? Jom je lah ikut aku. Jom kat stokim. Cantik lah swimming pool aku. Gempak kan? Tasik gila. Tak ada. Ni swimming pool aku. Gempak kan? Jom.